Jangan malu untuk menjadi diri sendiri. Jangan takut dengan bayang-bayang sendiri. Don't be fake. Be true. Be ourselves. Tak kira seberapa ramai pun yang tak suka, menyampa, meluat, asyik balik-balik bercakap tentang hal yang sama, perkara yang sama, seolah kekurangan idea, kekurangan ilham, tak ada modal, sengaja mengungkit sejarah silam kita, kesilapan lalu kita, seolah-olah mereka tu bukan pendosa. It's fine. Okay, untuk semua kaum muslimin saya, diri-diri sekalian, sekiranya ada jenis-jenis manusia yang busuk hati, spesies yang dengki, yang jahat, okay, maaf cakap lah, yang cuba ingin menjatuhkan anda dan cuba membuat sesiapa juga berfikir 10 kali, 100 kali, 1000 kali untuk nak berkawan dengan anda, bersilaturahim dengan anda, mendekati anda. Don't worry. Sebab apa? Yakinilah dengan peraturan Allah. Yakinilah dengan aturan Allah, guys. Ya, aturan Allah. Sebab kalau Allah dah tetapkan, Allah nak kuatkan, Allah tetap masih nak kekalkan sesuatu silaturahim tu, satu dunia punya orang pun cuba nak mencanang, orang tu tak peduli. Tak, lelakinya tak perempuannya, sama. Sebab lelaki tu boleh akan, kalau dia betul-betul ada akal fikiran yang maaf cakap waras, logik akal, he will gonna think. Begitu juga perempuan tu. Satunya, tiada manusia yang sempurna. Tiada manusia yang tak ada, orang cakap, sejarah silam. That's why ada satu kata-kata ni kan, tak ada orang apa yang lebih kurang berbunyi begini tau. Tak ada orang yang tak ada orang yang berjaya yang tanpa sejarah silam. Something like that. So that means orang yang ada sejarah silam ni pun masih boleh berjaya, boleh berubah, begitu juga sebaliknya. Tak ada orang yang berjaya yang tanpa sejarah silam. So itulah lebih kurang lah kata-kata tu, anda boleh check sendiri. Other than that, tak apa, kalau sebaliknya pula, kalau sekiranya ditakdirkan anda siapa juga yang cuba pukul canang, asyik ulang-ulang, ungkit whatever your mistake, whatever your past, dan ada orang yang maaf cakap, kenalan-kenalan tertentu yang baru mengenali anda ke apa, maaf cakap kalau yang ada jenis yang berfikiran cetek, dia rasa macam ragu-ragu, dia akan berfikir 10, 100 atau 1000 kali, dan tak boleh nak buat apa-apa, just let it be. Okay, kalau dia dah termakan kata-kata orang spesies macam tu, dia lebih memilih untuk bersama dengan orang-orang yang macam tu. Dia tak ada pandang dari sudut aspek tak ada manusia sempurna, kita semua pendosa, dia tak fikir sejauh itu, and it's okay, apa nak buat, betul tak? Tapi yang pentingnya kita sendiri terus ikhlas dalam bersilaturahim itu, dan kita menjaga sesuatu silaturahim itu dengan baik. So macam itulah guys. Dan jangan risau kalau anda masih single sampai sekarang, sampai umur dah berapa tahun pun masih single. That means anda adalah antara yang dipilih dan dipilih oleh Allah. That means anda eksklusif. Okay, bukannya anda tak mau berpasangan, betul tak? Bukannya kita yang single-single tak mau berpasangan, tapi belum jodoh. Allah tak tetapkan. Kalau tak ada kun fayakun Allah, maknanya tak adalah guys. So nak buat macam mana? Terima dengan redha, berlapang dada, dan anggap ini ada hikmah di sebaliknya. Pasti ada hikmah, ada kebaikannya tersendiri guys. Kita eksklusif, just remember that. Jangan rasa macam terlalu terhina kerana whatever our past and mistake is, past is past, our mistake is mistake, because we are not perfect, we just a human being. Sama macam diorang yang mencanang-canang pun, diorang pun manusia biasa, diorang pun ada salah silap dan sejarah tersendiri. Cuma aib diorang tu Allah tutup saja guys. Allah tak dedahkan, itu saja. Cuba kalau Allah dedahkan satu-satu, wallahualam, betul tak? So semoga terus tabah, kuatkan hati, kuatkan semangat. Yakinlah apa yang Allah dah tetapkan itu yang terbaik. Jalani saja, hadap, rempuh dan tempuh saja.